Tisu bahu Adil koyak. Ni yang pasal dia pernah tahan dekat Israel tu kan. So ada yang tag aku, ada yang tak faham apa maksud tisu koyak ni. Sebenarnya soalan ni pakar kena jawab. Pakar tulang, ortopedik. Tapi mungkin aku boleh jawab sikit sebanyak. First, hampa kena tahu, otot belambok gila dekat bahu kita ni. Banyak otot. Dah lah banyak otot, saraf penting pun ada. Sebab tu lah kalau hampa ada masalah otot bahu, koyak ke apa kan, confirm tak boleh angkat tangan. Sepanjang lengan ni mungkin rasa kebah. Kebah-kebah tu siap. Mungkin yang kuning ni saraf terkesan juga. Mana tahu mungkin koyak bersama dengan tisu. Sebab aku tak tahu kes sebenar apa yang berlaku pada Adil. Macam mana tentera celaka tu buat pada Adil. Rentap ke, dia tumbuk ke. Sebab selalunya kalau otot bahu dia koyak, selalunya kan dia akan inject pada 4 jenis muscle ni. Otot dekat sini, ni tulang collar korang kan. Kalau hampa perasan ni tulang betul dekat belakang tulang tu, yang ni adalah otot ni. Otot ni kita panggil sebagai supraspinatus muscle. Lepas tu nombor 2, otot infraspinatus. Korang perasan, korang ada tulang belekuk dekat belakang ni. Tisu tu dekat sini ya. Infraspinatus. Satu lagi otot dekat dengan infraspinatus. Yang ni merah ni, kita panggil teres minor. Last sekali adalah otot subscapularis. Betul-betul belakang tulang yang dekat belakang korang ni. 4 otot inilah yang selalunya akan koyak kalau korang ada masalah bahu. Selalunya. Otot bahu yang paling banyak senang cedera adalah belakang. Kalau depan ni cuma ada bicep saja. Dan ada satu lagi muscle, coracobrachialis muscle. Pernah dengar? Rotator cuff tear. Itulah 4 jenis muscle yang koyak tadi. Kemungkinan Adil ada masalah rotator cuff tear. Apa-apa pun kena buat x-ray shoulder, kena buat ultrasound. Sebab itulah nak pastikan yang mana koyak, kita tengok simptom Adil. Lepas tu ultrasound, x-ray semua ni. Tak boleh main teka-teka saja. Doktor bukan bomo. Dan kadang-kadang bukan otot yang koyak, kadang-kadang ligamen koyak. Ini banyak gila ligamen. Contoh macam apa? Glenohumeral ligament. Ada lagi tendon. Lepas tu kena tengok pula muscle koyak ni sekali dengan tulang dislocate ke? Ni kepala tulang lengan, head or humerus. Soket dia ada rosak ke? Kita panggil glenoid labrum. Kalau koyak jadi cerita lain pula. So banyak diagnosis boleh ada dekat sini. So, berbalik pada soalan adik ni tadi. Boleh terangkan tak sedikit sebanyak pasal tisu bahu koyak ni? Saya kurang faham lah. Kalau doktor kata, ni ada masalah koyak tisu lembut ni. Kalau tisu lembut tu maksudnya sama ada otot, ligamen ataupun tendon. Tulang tak termasuk. So, koyak macam mana? Bayangkan yang ni otot ataupun ligamen ataupun tendon. Sama ada dia koyak macam ni sahaja ataupun dia koyak totally tear. And treatment obviously bergantung pada tahap koyak tersebut. So kita doakan semoga dipermudahkan bagi Adil dan suami, diberi kekuatan, diberikan kesembuhan dengan cepat. Amin ya rabbal alamin.